Q&A sempena 450 subscribe. Hai semua. Video kali ni Ayah akan jawab soalan Q&A dari korang. Ya betul, uncle saya akan jadi pelontar soalan. Tapi saya akan jawab 15 komen je. Sebab saya tak naklah jawab banyak-banyak. Psst, Ayah senyumlah sikit. Mana boleh, saya takut kalau saya senyum video ni jadi cringe. Suka kamu lah. Okey, mari kita mulakan Q&A sempena 450 sub. Orang pertama ialah Zafran31101. Soalan satu je. Apa perasaan awak bila dapat 450 subs? Gembira lah, takkanlah sedih. Orang kedua ialah Israel Animation. Soalan pertama, kenapa nama channel Setfish? Padahal karakternya ayam. Setfish ni nama studio aku. Aku bercita-cita untuk ada studio sendiri bila dah besar nanti. Siri utama untuk studio aku ialah Startup musim 1. Tapi entahlah impian aku boleh tercapai ke tak. Semogalah. Soalan kedua, channel ni ada berapa orang? Ramai. Kalau aku kira setakat ni semuanya ada 11 orang. Ramai kan? Soalan ketiga, kalau ada orang makan ayam depan kau nak buat apa? Lasak lah, apa lagi? Janji tak nak makan lagi? Ya, saya janji. Orang ketiga ialah ADL_A16. Soalan pertama, umur berapa? Wah, tanya soalan yang aku tak boleh jawab ni. Kan aku dah cakap soalan ni aku tak boleh jawab. Tak ada, rahsia. Soalan kedua, kau tidur dalam rumah ke beban? Trader aku dan aku tidur dalam rumah. By the way, kalau Ayah Habib, kelakuan dia macam manusia juga. Ayah Habib macam manusia bergabung dengan ayam. Sebab itulah kelakuan Ayah Habib macam manusia juga. Soalan ketiga, ada TikTok tak? Kalau ada boleh follow. Tak ada. Soalan keempat, kawan baik dalam YouTube siapa? Mungkin Awi 2012. Orang keempat pula Zcharis Animation. Soalan pertama, macam mana boleh terfikir membuat watak Ayah Habib? Sebenarnya aku dapat watak Ayah Habib secara kebetulan. Pada tahun 2022, aku nak buat komik awak sendiri. Pertama kali Ayah Habib muncul di Twitter kedua. Twitter ayam puasa. Selalunya manusia yang puasa kan? Tapi kali ni ayam yang puasa. Tapi sehingga aku masa tu aku tak adalah ingat sangat macam mana rupa ayam. Jadi aku buat karakter dia macam Lilizard je. Banyak-banyak karakter, kenapa pilih Lilizard? Sebab masa tu saya suka channel Lilizard. Oh, kalau korang tengok, diorang berdua ni sama tak? Bagi aku, sama sikit je. Ingatkan nak munculkan dia sekali je. Tapi aku rasa aku nak munculkan dia di cerita-cerita lain juga. Akhirnya aku dah ada nama untuk watak ni, Ayah Habib. Soalan kedua, kenapa Ayah Habib tak menyedari itu dia ayam? Mana ada, aku sedarlah aku ni seekor ayam. Soalan ketiga, inspirasi dari siapa? Lilizard. Orang kelima, Evander 04Z. Soalan pertama, kau ranking berapa? Aku tak main ML, tapi adik aku main. Dia dah GM. Soalan kedua, kenapa karakter kau harus ayam? Dapat secara kebetulan. Orang keenam, Kenimasi. Soalan pertama, kartun pertama awak tengok apa? Maksud kau kartun nombor 1 aku ke? Entah. Soalan kedua, macam mana boleh terfikir untuk cantumkan labu dengan ayam? Sebenarnya mula-mula aku tak perasan pun kepala ayam ni macam buah labu. Tapi yang peliknya, penonton boleh pula perasan. Tapi ingat je, aku ni ayam, bukan labu. Soalan ketiga, kalau awak buat konten gaming, game apa yang awak nak main dulu? Tak tahu lagi. Orang ketujuh, Festival 89. Soalan pertama, Ayah Habib boleh jadi Ultraman tak? Aku akan cuba. Ultraman reboot. Tak boleh lah. Soalan kedua, pokok boleh tidur tak? Tak boleh kot, ya aku pasti. Soalan ketiga, adakah Habib dapat graduasi? Belum. Orang ke-8, Adam Habib Rosah Vizal R5M. Soalan pertama, kenapa takut kalau tengok ayam goreng? Aku kan ayam, memang takut. Soalan kedua, kenapa tak masak diri sendiri kalau makanan dah habis? Tak sanggup aku. Orang ke-9, BKBIBC Animation. Q&A soalan, terinspirasi dari siapa? Dah jawab tadi. Asal usul karakter Ayah Habib, Selamat Setfish atau 450 sub. Asal usul dari komik yang aku buat di tahun 2022. Orang ke-10, What is Handsome Sikit? Soalan pertama, makanan kesukaan apa? Entah, tapi aku suka nasi goreng. Senyum pun. Alah, kekadang je, mesti tak twins punya. Soalan kedua, kamu cepat joget?
Orang ke-11 ialah Rafiq151. Soalan Q&A. Soalan pertama, kau main game apa je? Selalunya aku suka main game yang ada kat PS4. Soalan kedua, tinggi berapa? Last aku cek, sehingga aku 165 cm. Soalan ketiga, kau pernah GKL? Sehingga aku pernah. Soalan keempat, rumah sukan warna apa? Itu je. Jingga. Sama macam warna aku lah. Orang ke-12, animasi Toby Dino. Soalan pertama, suka sukan apa? Main bola sepak. Tapi sebenarnya aku tak adalah tewa sangat main bola sepak ni. Soalan kedua, kenapa nama channel Setfish? Kan boleh Happy Fish. Sebab boleh. Orang ke-13 ialah Adam Hafiz K1P. Pernah collab dengan siapa je? Adeline, Izray, Zafran, Toby Dino, SB Lawak dan lain-lain. Orang ke-14, Fatu9496. Soalan pertama, awak ada tak barang yang mahal? PS4. Soalan kedua, warna kesukaan awak apa? Hijau. Soalan ketiga, awak tingkatan ke? Ya. Soalan keempat, ada TikTok ke? Tak ada. Soalan kelima, kau ada IB Spain tak? Bila nak download IB Spain? Ada, tapi aku tak nak download. Orang ke-15, Izmate11. Soalan pertama, buat animasi pakai tablet ke phone? Tablet. Soalan kedua, boleh lutiskan saya? Thanks. Tanya 450 subscribers. Siap. Okey tak? Orang ke-16, Kaizen Impact 1022. Soalan pertama, Ayamin sebenarnya dari mana? Rahsia. Soalan kedua, siapa yang buat eksperimen buat watak mereka tu? Mengarut betul soalan ni. Kan Uncle? Ya. Soalan ketiga, kenapa dari semua episod tak ada lawan-lawan punch macam tu? Sepatutnya ada. Habis tu 2 episod ni apa? Tak ada lawan-lawan. Okey, itu saja. Ayah Bim, sepatutnya 15 komen kan? Uncle terbagi 16 komen. Sorry. Saya lupa nak cakap. Orang terakhir tu saya terima. Lah, kenapa? Cuba baca sampai habis. Jawab, atau aku panggil nama real life kau. Siapa ni? Sepupu trader saya. Dia ni haters ke apa sampai nak cakap macam ni? Taklah. Tapi tu lah, entah kenapa dia cakap macam tu. Nak sangat soalan dia masuk dalam video kot.